Okay, 1, 2, 3. Hai semua, saya Muhammad dan selamat kembali ke Westland Bites. Okay, last time kita dah upgrade. Kita ada beberapa upgrade, tapi upgrade paling penting adalah kucing. By the way, lama tak jumpa kan. Minta maaf lah sebab busy sikit. So kali ni saya ada masa, saya dah settle semua urusan, barulah boleh record balik video. Okay, anyway, sekarang kita nak pergi sini ke, tapi ni low. So better macam kita punya strategi sebelum ni, kita settle. Apa kita pergi sini? Kita try sini pula. Okay, alamak nak ni ke. Boleh baik guys. Okay, baik guys. Kita pergi sini. Try dulu sebab dekat ruins kan kita ada jumpa alien. Kali ni kita nak tengok benda apa pula ada kat sini. Kat Pumpkin Fields. Okay, hari ke-7. Essential deck. Apa kalanya? King Din. Okay. Oh hai. Sekejap. Sebelum apa-apa. Hangman. Dia ni kebetulan dia ada counter je. Dia look away. Dog, yang nice. Okay. That guy, yang benar. Here, I turn off the light. So, here, positive, harmful truck. Doesn't produce a light. Okay. That's bagus. Sorry. Saya dah lama dah. Saya dah lupa dah macam nak main. Cook mushroom, cook cucumber. Cook mushroom. Cook cucumber. Sorry. Saya serius, saya memang tak ingat dah. Hunger, I feel it. Pelik. Turnip. Yo. Patty cook meat. Kenapa kau tutup? Monyet tu. Nah, show. Bro. Hunger, I feel it. Pelik Oi, asyik terbakar. Sekejap, tunggu dulu. Memang dekat tempat pumpkin ni, memang pumpkin juga yang ada. Pelik Wow. Okay, poltergeist buka lampu. Kata apa lagi tadi? Tak ingat. So, minta maaf lah kalau saya macam pening sebab dah beberapa hari tak main. Saya pun dah lupa dah. Sekejap. Sorry, ni apa ni? Poltergeist. Headman tutup lampu. Hangman belah. Okay. Kerja tak susah lah. Macam tak ada gila sangat macam tempat sebelum ni. Layan lah. Ya, apa nak kena buat kat dia? Hangman ke? Oh tak, dia ni tutup lampu. Okay dah. Portal guys. Cucumber or potato. Pelik lagu ni. Sekejap, saya lagu. Aish. Jom. Buat stress lah. Sokok. Maaf cik, saya sokok lah. Potato, onion. Expenses banyak pakai. Oh, teruknya. Punya lama tak main. Nak tengok. Dia. Mesti tak ada apa sini. Okay, kita main lagi sini. Boleh tidur. Tak apa. Dia settle ke pumpkin ni. Oh, Roy ni dia punya difficulty lagi tinggi. Few cost free. Maknanya kalau kita dah pergi patah balik free Dia tinggal pumpkin ni. Lepas tu kita pergi Roy yang sini tak sedap lah. Tak jumpa karakter lain. Ni pumpkin ni. Seram ni. Rasa nak apa? Tapi yang bagusnya sebab kita tak payah habis masa nak tunggu dia jalan. Tapi duit macam sikit dapat. So Encik Pumpkin, bini tak masak kat rumah ke? Ilah, harus rabutnya lah. Baik, makan. Lagi kucing. Gigit dia kucing. Hungry. Oi. Oh, kalau double klik situ betul meletup benda tu. Dah. Macam sini senang sebab kita nak layan dia je. Tapi tak sedap sebab dia punya duit sikit sangat dapat. Dapat banyak tak apalah. Kedai aku monyet tu. Yalah kita ada radio je walaupun dah hancur semua dia. Kalau tak ingin aku. Oh, nampaknya kita dah dapat balik rentak kita. Dah laju balik. Cak. Sorry cik, dia dah lama tak kerja. Dah seminggu tak kerja kan, biasalah.
Bila kita ambil ni cuti AL lama-lama macam gitulah jadi. Aku kata jangan cuti lama. Cuti sekejap lah. Sehari dua. Okey, kita sekarang duit kita ada 128. B juga. Hai. Bosan nak main dekat ni. Dekat ni. Cuba kita pergi rolling balik. Baik, minyak free. Sebab kita nak kumpul duit, kita pergi naik atas, tu pergi atas sekali. Okay. Soon, nothing ever happen. Dibong conflict. Okay. Yang penting, sekarang kita balik semula ke tempat asal kita. Hai. Cook turnip, cook patty, cook potato. Thank you. Rasa berkembang sikit kepala main kat sini. Gelik raw potato right. Oh. Ni berubah-ubah Kena apa? Trap ni berubah. Tadi kat situ lepas tu pergi sana ni jalan ni. Turnip, raw cucumber, raw turnip. Hop. Cuba pizza kau. Apa lagi? Kau sihat. Lagu ni sikit ke? Lagu ni lagu betul ke? Dia orang reka je lagu ni. Balik dan hai cik. Ada bunyi kelekuk tu. Tika kena tu. Mushroom. Pip. Oh, Gary datang. Terima kasih. Mana Gary ni? Hai Gary. Sedih dia macam. Alah. Oi, terbakar ke? Macam bunyi. Dan Gary dia datang dia tutup kan kedai macam alah sedih. Yang ni kau sedap. Sekejap cik. Okay dah. Terima kasih sebab menunggu reload. Property right. Yep. Kita buat kat sini lagi banyak duit dan A. Yep. Lagi banyak duit dapat. Okay, kita kumpul duit untuk beli gas. So kita pergi naik settlement buat sekali. Baru kita naik atas lagi. Okay cun. Saya datang cik-cik semua. Nak apa? Raw cucumber. Raw turnip. Raw ego. Oh, meninggal dah. Brother. Dia dah datang. UFO. Dekat. Okay, terima kasih. Syul lah kau. Kau ni bawa skandal kenapa? Bawa. Main kat sini dia tak ni stres tak laju pula naik. Nampak tadi dah duit tak banyak, stres laju naik. Kan Gary kan? No. Gary tak ada orang layan kau. Tak ada orang main kau. Bok macam tu attention seeker lah tak habis macam tolong nak main macam gitu lah. Ya kita ada masa nak main dengan dia. Nak cari duit kot. Jom. Masuk lah. Meter. No. Gary. Belum balik. No, jangan goboh kedai. Nasib baik kita tidur. Duit banyak waktu tadi. Dapat 100 ke? Banyak lah kat sini. Rasa macam rugi lah nak tinggal kat tempat ni. Kita beli benda penting tadi apa tu? Nak ambil ni. Fire. Okay. Terima kasih cik. So macam ni kena isi minyak dulu. Pit road. Kata saya settle kat sini dulu. Nanti kita nak pergi settlement. Saya akan roger balik. Okay. Jumpa lepas ni. Okay semua ni day 10. Hasilnya kita akan target pergi dekat atas tu. Mesti orang cakap macam tadi kata nak duit banyak. Okay, dengar dulu. Sebab saya ada beli upgrade. Saya beli 2 ni untuk api. Nampak? Jadi api akan kurang sebanyak 75% lah. Ya ke? Ya kot. Jadi tak ada, kita nak main api je. Okay, beli gas lah. Ya okay. Okay dah. Settle. So sekarang kita akan pergi naik ke atas ni dulu. Yep, try tengok dekat settlement. Ada apa? Okay, let's go. Ni easy. Tak tahulah easy macam mana. Jom kita tengok. Ada benda bodoh apa pula kat sini. Okay, ni apa ni? Iridium semi. Keep me in the cage. Macam mana kau boleh duduk dalam cage tapi kau boleh masuk gambar? Okay, tak penting. Oh yo. Ya. Apa-apa. Sini tak ada apa-apa. Oh, sini tak ada masalah lah sini. Patut ni apa ni? Patutlah tak ni rendah sebab dia tak ada risk sangat.
Oh, lagu. Dan para para pampa uyu hari ya riba ya riba. Ya riba. Sini tempat santai je lah. Kita memang tempat selamat lah. Tu kan? Confirm balik. Tak ada. Okay, saya ada klik. Okay, tak ada masalah. So, jadi kita duduk sini just untuk 1 hari dan 1 malam. And then kita berambus naik atas. Ini tempat biasa ni. Tempat kita macam arena santai je. Ada tak? Ketilan betul lah. Ya, tapi memang kalau kerja F&B memang normal lah. Kalau dengar lagu pasang kuat-kuat ni. Dia sambil buat kerja sambil nyanyi-nyanyi ya. Best ni. Lepas tu customer pandang macam bising lah budak ni. Macam mana kita tengah stres kot. Tu cara nak hilang ke stres lah. Macam ni, ya riba. Terlalu. Ya riba tu. Ambil. Oh, ada juga orang pelik-pelik ni. Okay, come on. Acung. Oh, sorry. Bersin. Dengan apa? Abaikan yang kena tembak muka tadi, cik. Cik tak ada cakar-cakar muka. Sekejap. Oh, sini tikus pun tak ada kan. Wah, bagus kau ni. Kebersihan sangat baik lah. Pipi. Alamak, tulang apa? Tak ada tikus, tak ada masalah. Baru cakap tak ada tikus. Kau ni saja kan? Mana tadi saya tak puasan. Hai, teruk kan? Selamat datang. Cowboy. Abang Cowboy datang, Abang Cowboy. Rasa tak ada barang baru ke sama je barang. Ni barang ni je kot. Ni pun dah macam apa nak kena cari sana sini. Oh tadi kita upgrade lupa tunjuk. Satu spatula, satu ring nampak fire extinguisher. Kucing jaga. Ya. Betul tu. Normal. Okey. Sekejap. Rasa macam nak buat tengkorak dia ni. Nak kena confirm balik. Kau muka je kau dia. Hai cik. Cik jangan mesti muka buruk kan. Lepas tu malu kan. Lah. Jangan risau cik. Saya tak buat. Tak ni face shaming lah. Saya cuma maki je. Okay. Bye muka buruk. Ni kelakar muka dia. Kau tahu tak atas kepala kau ada ni. Ada benda lain. Nah minum daripada atas. Kepala kita dapat apa je. Earning 57. Expense 12. Tax 23. Ada dapat 23 je. Bala tak bala lalu. Tinggi mat tax dia. Separuh ke tax. Dah nak separuh. Tak bala Baik kita tidur malam ni. Ya, kalau gerak malam macam mana boleh? Kos 5. Tapi earning high, difficult susah. Tidur malam Macam tak bala je buat siang-siang. Okay, travel tu. Sini kita nak pergi outpost. Ya. Kakak. Okay. Selamat datang ke outpost. Aku alien. Musri image alien. Ni pun. Bodoh lah. Aduh, apa yang kau nak? Kita ni. Lupa nak check apa-apa. Kena check apa dulu. Kita tengok apakah yang ada benda bodoh ada kat sini. Anjing, UFO, glow, Gary, hangman. Hangman tadi. Pandang tempat lain. Headman, tutup lampu. Mimik, tutup. Okay. Baik. Sorry cik, saya tengah membaca. Wow. Sorry cik, saya membaca permasalahan dunia. Okay, terima kasih. Kau pakau saja. Beli upgrade untuk kurangkan pembakaran terbuka tu. Macam sama je. Rasa kau tak beli rasa teruk terbakar. Monster kedai terbakar. Kong. Terbakar. Darth Vader. Hangman yang pandang tempat lain. Dia kena tutup lampu. Okay. Yang bisik syah. Ingat anak-anak kalau dengar ada orang syah tutup lampu kebaikan ni. Ni salah seorang lagi. Tapi dia wow. Dia syah. Wow.
Alah. Tahu gitu kan. Terbakar. Gambus lah kau. Tiba rasa serabut je kepala. Dah, blah. Okay, baik. Kau lah stres. Semua tak suka saya ni. Okay, fokus. Fokus, Muhammad. Fokus. Okay, tu tak payah fokus. Lepak tu. Kau. Bos. Ini onion cucumber. Kali. Sini dah start macam susah ni. Kena fokus. Fokus 500%. Thank you. Acah. Kau tak payah nak minta benda senang ke, cik semua. Macam banyak menyusahkan aku. Aduh. Saya tu double click. Alah, terbakar. Tu? Hello? Oh, hai. Ya, saya buka. Tapi bukan sebab trader kat sini. Okey lah. Apa? I wanted to swing around, but the line was too long. Guess you had a good day. Tak sangatlah stress ada lah. You wouldn't want me to near them. Say I'm too mutated. Agak lah. Mutated agak lah. Tengok kau ada 1, 2, 3, 4, 5. Agak ada beberapa lah. Kau perfect jangan risau. Muah. Ya. Alah dah sedihnya. Dia racist Okay. Dah kau nak apa? What's the antenna for? The one on your truck. Truck don't usually have that. Ada antena. Saya pun tak tahu, cik. Untuk side job lah. Of course. In this booming economy, zaman sekarang kita kena ada side job. Dah satu kerja kita ada kerja lain lagi. Macam gitulah. No. Tak cukup. Tak cukup money buat ni truck ni. Korang semua kerja habis duit aku. I ain't one of the hazmat. Heard sometimes people tell about they saw me and bug off. Hazmat maksudnya geng-geng kerajaan ke apa? Kan betul. Government, the once in a while releasing those newspaper. Masya Allah, of the town can even read what the... Tak ada baca saya boleh, cik. Yang kena baca. Belajar orang baca. Betul dia can read from some book. Bijak juga kawan. Of course lah. Okay, jom kita tengok overview kita. Apa cerita B. Tapi duit banyak. Ini. Ambil ni dulu. Next kita ambil ni pula. Okay, terus. Okay. Let's go for tonight. Sebelum tu ada cross ni mana? Earning low tapi easy. Kita boleh pergi sini pula nanti. Sekarang kita ada kat hujung kat waste. Sekarang kita pergi kat scrap yard, ashland, cornfield, tunnel, blockkan. Yang tahu kita nak pergi sini Paradis Sebelum tu kita settlekan ni tu. Kumpul duit tu. Ambil satu lagi hari. Lepas tu kita caw onion cook egg. Baiklah, cik. Kucing. Ya, betul tu. Hai cactus. Lama tak jumpa. Ikan. Tak tahu pula cactus makan ni. Makan daging tapi okey. Ya, memang kita ada baju tepi. Bos. Ambil lah. Dah terbakar. Nyemak tu lah kau. Kau pun menyemak. Hai, hara kedai aku. Dah semua. Sorry, cik. Hara je. Bongok lah kau ni menyemak betul lah. Orang nak masuk tu. Okay, semula. Alik. Mushroom. Stres ni. Sorry lah, cik. Lambat sangat. Rokok tu. Marah dia. Api. Pasang muzik. Stres. Awal ni macam relax je kan. Sampai sini rasa nak gigit semua orang. Kalau kita dah ada show. Kita ada apa ni? Ada apa tambah-tambah sikit. Sekarang tak ada. Mau mengamuk aku. Dia jadi serabut. Semua nak masak. Makan benda masak. Korang semua dah jadi zombie kot. Benda nak masak. Makan benda tak molek pun. Anyway, siapa tahu ni lagu apa Roger lah. Nak tahu. Tiba nak bagi kita apa. Kita tembak sekali dengan Gary. Dia datang. Syah.
Nak sure. Lemon cook mushroom. Nampak stress kita dah bagi start teruk ni. Sekali lagi tempat baru nanti mau 100% stress. Nah salah Mi. Salah Mi. Oh. Bukan apa. Oh no. Jangan tembak lemon aku. Nampak kita berjaya survive semalam tadi. Not bad lah. Tapi banyak duit dapat sini. 116. Cun. Apa tadi kita nak? Kita ambil ni dulu. Lepas tu kita ambil lebih pada stress kan. Tak ada yang dah upgrade stress. Ni tak tahu macam boost ni. Just reducing. Sama ada kita ambil ni atau kita ambil rokok lepas ni. Okay, apa-apa pun kita ambil ni dulu. Jadi dia orang boleh menunggu lagi lama. So nak pergi terus ke? Tapi earning low tak bagi kita sini. Kita settle ke sini dulu. So untuk next episode maybe kita akan get scrap banyak pula. Kita settlekan dekat the waste dulu. Okay. Scientist find cure for atheism. Big man wanted. Lost my cat. Oh ya. Walaupun nampak saya bebel macam serabut gitu kan. Tapi sebenarnya alamak. Ni serabut. Sebenarnya agak ronok lah game ni. Dia macam fast pace lah. Dia macam korang kena strategi. Nak pergi tekan mana dulu kan semua tu. Nak kena tengok ni. Kena tengok at the same time. Korang kena tahu juga apa-apa. Nak kena hafal susunan semua benda tu. Interesting lah. At the same time korang nak kena ingat juga apa benda datang. Contoh macam ni. Apa nak buat. Kita kena pump tutup lampu. Nak kena ingat. Tu tiba berapi kau. Aduh. Garlic. Itulah. Seronok lah. Dia macam fast pace. Yang pasti ni bukan game ni lah. Ni bukan game relaxing lah. Yang pasti tengok. Kita datang orang. Shush. Kita datang anjing. Kita datang pula Gary. No Gary no. Lepas api pula datang. Macam gitu lah. Dia macam chaotic gila game ni. Seronok. Pijak je kedai. Lepas tu datang pula Minah ni. Memang terus one shot tu datang semua. Aduh. Hello kucing. At least saya ada awak kucing. Miau. Betul tu. Show. Korang tak nak tikus. Kucing je. Nak ambil dulu. Tengok datang ambil. Shush. Pasal lagu ni. Tak nak beli insurans. Bok su beli insurans. Bok standard daripada pakcik. Bok jela. Dah maaf semua. Saya terbersin dah makanan gua. Jangan report dalam Kementerian Kesihatan lah. Okay. Alhamdulillah lagi. Aduh. Maaf kucing saya bersin kat muka kau. Sorry Tengok kucing kata tak apa-apa. Enggak apa-apa ni. Hai Gary. Nak main kau. Kau pun tak nak ke? Apa tadi? Penik. Datang dah. Ufo dasar dudu. No. Kau anjing duduk diam. Dapat supply mana lagi daging? Daging apa ke? Yo. Dah habis lah. Tak bunyi. Lupa. Kalau sekarang dia datang mesti alah Gary datang. Tak nak beli. Tak nak. Apa tak nak beli apa? Tak nak beli insurans. Oh no. Aduh. Jom. Wait lah. Okay. Ni dah huru kedai. Kita jadi dia syarat kena tenang. Dia start huru. Alah kau ni Minah. Dah lambat. Normal. Okay. Mula. Compose yourself. Dia macam ni lah. Kau pandang inner mind. Oh no. Tu kan inner mind. Pokok dah inner mind. Gabut tu aku tak nak beli. Tak nak beli insurans. Nampak skandal pula dah. Satu garlic. Tak boleh main aman je ke? Saya nak relax je. Saya buat kerja ni. Takkan nak tambah duit sampai ingat je. Gary. Anjing. Insurans tak nak. Betul ni?
Tombol ni. Terima kasih. Dia kalau tak ada benda-benda laju ke. Ada benda-benda. Aduh, kita nak tekan dia di depan muka. Lepas tu nak kena pandang sana. Show. Kita ni. Show. Lepas tu nampak tiba Gary datang seslow Gary datang. Okay. Double klik. Itu onion ni. Gary, jangan. Dia macam time ada ramai-ramai tu jadi serabut kepala lah. Macam ni lah. Aduh, dengan api terbakarnya. Alah, so many thing to do. Lagi jangan bawa abang gemuk kau. Datang dah Gary. Gary. Sekejap. No. Bila nak tutup kedai. Stress. Dengar sikit lagu. Ya, lagu rock. Thank you. Thank you, boss. Saya tak agak dah. Akhirnya. Sorry, boss. Okay. Rasa itu sajalah untuk video kali ni. So, next time kita akan next video lah. Kita akan pergi dekat describe yet pula kita akan pergi undergrowth ni. Yep, earning rendah so tak lama kita sini buat drive tu je. Lepas tu kita sama pergi atas ni atau pergi bawah ni. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Terima kasih semua sebab sudi berlepak dengan saya. Sudi like dan komen video saya. Okay, terima kasih semua lagi sekali. Dan kita akan jumpa di video yang akan datang. Bye bye.